Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti daripada Al-Mutahidah Education Group. Bersama dengan saya, Kak. Saya Adiba daripada Adiba. Umrah for Ladies. Baik, hari ini saya nak tanya beberapa soalan tentang umum tentang bahasa Arab. Boleh? Alright, boleh. Okey, baik. Soalan pertama. Okay, dia actually sebelum ni pernah belajar bahasa Arab tapi kita tak fasih. Tapi bila dekat Haramain, bila tengok orang cakap bahasa Arab macam kita rasa macam, wish, aku kena pandai bahasa Arab sebab bahasa Arab ni bahasa Al-Quran. Jadi kita rasa macam kita kena tahu dan kita patut tahu. Pada sekolah rendah dan sekolah menengah, bila belajar apa semua, rasa macam bahasa Arab ni susah. Macam kita macam tak ada rasa pun yang macam satu hari nanti aku akan pandai. Macam tu tak adalah. Tapi bila dah belajar, bila dah join umrah, and then rasa macam bahasa Arab ni penting sebenarnya. Rasa bahasa Arab ni tak susah kalau kita sendiri yang effort untuk belajar. Macam tu lah. Sebenarnya tak susah pun. Dan kalau kita mendalami ayat Al-Quran, sebenarnya lebih kurang je ayat Al-Quran dengan ayat bahasa Arab yang orang selalu cakap, orang Arab cakap lah. Baik. Soalan yang ketiga. Bisur'ah. Bisur'ah. So biasa dekat Haramain orang macam cepat kan. Bisur'ah lah. Macam tu lah. Okay, bahasa Arab ni penting satu sebab bahasa Arab ni macam saya cakap tadi bahasa Al-Quran. So kita kena faham ayat Al-Quran sebab dia macam contohlah tadabbur. Contoh kita mengaji Al-Quran, kita tak tahu pun apa yang kita baca. Sebenarnya rugilah dekat kita. So macam untungnya dekat orang Arab sebab bahasa dia orang adalah bahasa Arab dan bahasa Al-Quran lebih kurang. So diorang boleh faham lah. So untuk kita orang Melayu, kepentingan dia kita kena faham untuk contohlah kita baca kan, saya suka awak. Okay, apa maksud saya suka awak tu kan? Saya suka awak tu contoh kalau dalam bahasa Arab anak uhibbu kan. So contohlah kalau kita cakap dekat orang yang tak faham, dia tahu ke yang kita suka dekat dia tak kan? Macam tu lah. Penting sebab dalam Al-Quran kita kena faham. Contoh tu untuk tadabbur. Yang kedua, bahasa Arab ni sebenarnya kita kena faham untuk saya lah. Sebab saya ada ke Haramain, insyaAllah lah memang hasrat memang tiap-tiap tahun nak pergi. So dekat sana memang kita nak praktikkan untuk kita bercakap dengan orang Arab. Macam tu. Jadi kita macam banyak language yang kita faham lah. Macam tu. So pentinglah juga untuk kita faham bahasa Arab ni, terutama bila kita nak membaca Al-Quran, untuk kita memahami Al-Quran. Jadi itu sahaja interview kita. Terima kasih Kak Adiba.